satu lagi untuk invite. Ya, saya nampak ya, depan ni. Dah gemuk. Alah, dia kan ni. Gerai tu berwarna-warni. Misalnya bukan semabuk. Semabuk. Bazar semabuk. Semabuk, sepening. Semua. Abang Sadu kan. Orang dah mula berdatang-datangan. Sini sate lah berapa sen, sate penjara. Oh, ada perdana. Oh, Selamat. Siapa meninggal ni? umur 49 tahun datang Igor Batu. Siapa? Masa tempat info kematian. Siapa yang mati? Dua orang tu meninggal. Adik dia tu? Orang. Dia ada voice tu? Ada Ijat lah. Meninggal dia? Ijat lah bekas suami ni. Mabuk mabuk. Bekas suami. Waris rumah adik Rozaina. Nama waris. Rohaizat Roza. Dek Izzah punya wife, husband. Bekas lah. Ni selamat kan tak? Kau tak nampak tulisan ni. Dia ada bagi voice note. Ni voice note ni. Jenazah Beria Nerima. Okay, tu. Baru dapat dalam grup. Tak dengar. Nantilah kat rumah dengar. Tu ayam. Bergaya sungguh dia. Ini bazar Zimbabwe ke? Betul. Zimbabwe. Kau tahu aja Aira. Kau pelanggan tetap ke bazar? Nasi nasi roti john dah. Air lychee. Air lychee king pun sedap. Air gula puasa ni sedap. Aku tahun ni book off record tahu 2 kali je pergi bazar, lain semua masak.
Bagus. Macam ni lah. Tepung pelita pai jeras sedap. Ya. Orang puasa ni nafsu dia kuat. Nafsu makan dia. Semua dia nak. Kan? Jimat dia nak beli baju raya. Kalau kau nak baju raya, aku pun boleh belanja kau, Aira. Susah lah kau kerekut sangat dengan diri kau. Kau zalimi diri kau dengan kedai kau apa? Malam ni baru nak pergi beli kau. Beli dekat Kelebang best. Rambut dia lawa. Kat Semabuk Perdana. Sedang ni, mai datang sini. The best kuih udang. Oh, kuih udang kan. Dengan puding. Oh, peminat kuih udang lah. Okey. Pergi. Wah, ada hira. Salam. Kelebang jam tak? Tak jam. Bawa kereta pun tak leceh. Datanglah awal. Dia ada lelong mana? Mas Kuala Lumpur tu dia ada lelong pakaian. Oh, bawa anak. Lelaki kan macam ni. Warna-warni. Boyak. Kat Semabuk. Oh, lelaki sekali ni. Enggak nak berbawa seorang je kan. Semabuk. Tengok Malang Kang nak pergi bazar ikonik. Bazar ikonik ah. Ayam penyet. Ni ayam penyet. Lawa kak ni kan ah. Nampak? Oh, nampak je tak apa. Dia orang kata ikonik kurang baju raya. Ya, banyak ikonik ke naga, tapi pergi Kelebang dululah best. Kelebang best. Saya kat kedai pancing. Mana kedai pancing tu? Ya, pancing. Awak mancing ke? Ya. Kau tengok dulu air ni ah. Okay, siap. Leleh kali kau tengok kan. Lepas tu dah laksa ni pula kan. Haus ni ya kejap je lagi bau 2 jam lagi. Laksa lepas laksa kau tengok ni pula. Kan Semabuk Perdana ya. Dua jam. Lepas ni kau tengok kuyuk sahur ni. Tengok ni lepas tu nasi biryani, nasi penakut, nasi pemalu pun ada. Ni kau tengok ni tergolek dia tekuk. Ni makan 2 orang kan kena tersandau. Cakap dia saya tak berani beli. Ya. Nasi penakut saya tak berani beli. Kena nasi ni seko. Kau jangan main. Ini kena betul-betul tersandau ni kan. Terima kasih Gigi. Kambing. Dia tadi seko. Semabuk. Yang ni sebelah pun ada. Tu. Mem ikut. Saya ni kan tak sihat. Kalau saya tergolek siapa nak urus? Itu pasal bawa mem kali. Mabuk. Ya. Pak kau. Seko itu RM39. Yang nasi ayam seko tu 39. 39 ke?
Ayam seko tu 39 nasi berani. Cakap pun ada 39. Seko cakap seko bedak. Datang. Dah. Abang dia ada jual lauk. Dengan daging ada, daging masak hitam ada, masak kari ada. Kita ada sambal kulit petai. Ni yang top ni. Ni top asam pedas tetel sedap. Asam pedas tetel tak ada dekat Duyung. Duyung dia tak dengan nasi RM7 je. Murah. Saya ada jumpa abang tu. Jumpa datang depan Rosel. Kedai depan apa? Kedai ni depan dia Rosel. Tengok ada yang tanya kedai ni depan dia apa. Nak tengok baju merah. Baju merah nampak tu. Tengok abang ni yang ganas ni, yang gagah perkasa ni. Bulan puasa tak boleh ganas. Tak boleh ya. Ya, okey, terima kasih. Rosel. Kan air ini air nenas. Air nenas ni kalau kau minum dia cuci perut kau, buah pinggang semua cuci baiknya tu. Ya. Dah macam ya. Saja kau dekat dengan air ya. Korang tak faham. Sebenarnya saya suruh korang ni belanja, jangan kedekut duit. Belanja lalu je dia kodak air dia. Korang balon sikit. Berbelanjalah mengikut nafsu kan. Jangan mengikut kemampuan lah. Dik Citomel lah. Alhamdulillah. Belanjalah, makanlah. Biar bulat badan tak apa. Bukan selalu. Sekali-sekala kau lantak lah. Lain hari kadang ada jimat duit. Bulan ni aja, bulan makan-makan untuk membulatkan badan. Tak apa. Risau. Nasi kerabu ada ni. Okey. Tengok ganas lah. Sini sedap lah. Ya. Okey. Jap. Bayangkan lah boleh lah. Ya. Dah pernah makan makanan ni? Oh ya ke? Malam tak terawih pula. Tak payah terawih, makan je. Nasi kerabu ya. Ni baru nak prepare. Tak payah terawih. Lepas makan kenyang tersandau kan. Lepas tu membuta. Tak payah terawih. Makanlah mengikut nafsu. Ni tengok mak. Entah pun adik-beradik tu ada tak? Tadi saya tengok belum ada lagi. Tapi dah ada dah. Dia bunga-bunga. Itu bunga-bunga cinta. Abang tengok ayam bakar pano. Ujung mana ayam bakar kan? Mana semabuk? Semabuk perdana. Jongkang seko ikan lah. Korang tak usahlah sayang-sayang duit. Dah fikir-fikir banyak. Beli aja. Makan je apa risau. Seko boleh RM5, RM7 lah. Ikan bakar waduh. Okay, bantuan ni. Bye-bye. Nak balik kerja. Oh, balik kerja. Kau kerja ke? Kalau aku malas, aku berhenti kerja. Aku tak nak kerja. Kerja susah badan. Dan kalau berunding, sakit kepala. Kerja sakit badan. Kerja pukul 5. Oh. Kau berhenti je lah kerja. Tak payah kerja. Kerja kan susah. Makan kena jaga dia. Oh, kalau tak jaga makan, dia makan lari. Oh, lari Korang tengok ni. Sampai hati penatlah kerja ni. Tak kerja siapa nak bagi duit. Kau berdoa je. Yang penting yakin datanglah duit dari langit tu kan. Tu kedai pancing siapa tu lah. Apa dia jual kedai tu? Kat mana? Semabuk. Bulan puasa ni orang tak ada pergi mancing letih. Kan? Kuih bongkok ni kan. Kuih bongkok tak lepat. Macam kuih. Ketepung gomak pun ada sini. Yang tahu situ dah.
Tepung gomak ada. Dia tak banyak. Bingka ni ubi bakar, ubi ya. Putu apa tu? Putu. Ini bukan putu ni. Ini putu ke ni? Entahlah. Saya tahu. Ubi ni, bingka ubi dah. Ini apa nama? Lopez. Ya, tak beli. Saya ni bukan jenis makan-makan. Itu piring bukan. Itu putu sami. Kat mana semabuk? Macam-macam kuih ada. Kuih kampung tradisional. Saya ni bukan kaki makan je kan. Saya pakai baju saiz S je. Putu pinggan. Oh ya. Semabuk perdana je. Aku suruh korang je makan. Makan mengikut nafsu. Saya tak nak makan ikut nafsu dah. Saya nak jaga badan. Ni bola golf pun adanya. Betul tu, putu piring, lempang. Ya. Kak ni senyum. Sekejap lagi habis tu kan. Aku Semua hidup saya tak makan benda lah tu. Saya pun tak makan benda pelik-pelik. Saya makan real food je. Kuih telur ke, agaknya lah. Takoyaki, tokayaki. Tapi kan tuan-tuan dan perempuan semua mesti tak suka benda-benda pelik macam ni kan. Yang pertama dia warna-warni macam ni kan. Ini kalau masuk mulut lembut je kan. Lembut je tu. Ni tokeh dia nampak. Atta Intan Enterprise. Ada lubang tengah. Dia buat anting pun lawa. Ni kan ni. Nampak. Korang jangan main tau benda ni. Ni kalau masuk mulut lupa sekejap banyak hal kan? Kenapa donat lubang tengah? Pasal dia tepi tak ada lubang. Kalau lubang tepi tu lain lah. Pasal sekeru kan? Air coklat padu saya buat pasal malam je bang. Oh, coklat padu kan? Kalau tak pasal malam Sebelah 2 tunggal air Rabu. Air Rabu bulan tunggal, Isnin Tanjung Udara, hari Selasa Pandai Satelit, Rabu bulan tunggal. bila nak rehatnya ni? Khamis Gajah, Lalu Gajah, Sabtu lagi. Tak, bila nak rehat? Hari Sabtu je? Hari Sabtu je ya. Oh, Semua saya ramai lah. Hari ramai. Jumaat ke Menceh. Kalau dia tak Jauhnya ke Menceh? Jumaat ke Menteri. Hari Ahad masih tak ada. Oh, Masjid Tanah lagi? Hari Ahad. Ahad. Tu pasal lah saya malas niaga. Pasal apa? Tak ada rehat kan? Okey bang. Abang mungkin kerja kerajaan ada duit. Tak, saya tak kerja. Duduk dinding dapat duit. Saya CEO pada penganggur-penganggur kat Melaka ni. Lebih 38 tahun menganggur. Okey, terima kasih bang. Ya. Okey, mantap. Salam. Semabuk perdana. Kalau nak makan juga sebulan sekali bolehlah. Patik je sebelum mai datang ke Semabuk Perdana. Tampak saya ni lepas ni. Tu dia cakap. Lepas kena lecek sambung. Dia bagi tahu siap dah tu kan. Melaka lah kan. Kalau nak makan sebulan sekali. Sebulan sekali mana ada rasa. Dah lupa rasa tu pada sebulan sekali. Dia kurang-kurang kenapa semabuk tak letak 2 mabuk. Dia seorang je dulu minum kepala pening. Dia panggil semabuk. Kalau 2 orang kan lain 2 mabuk. Hari itu cuba beli kek batik. Keras makan dengan sudu pun susah. Dia kalau keras tu boleh baling kat dinding. Memang jeruk awal, jeruk awal. Belum masak lagi roti jala agaknya. Tak ada, Hari ni tak buat? Tak buat roti jala? Hari ni kita rehat. Oh, rehat ni. Esok. Oh. Esok Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu ada tak jaga lagi Lepas tu cuti. Tak cuti. Enjoy. Kau kena kau orang hari ni agak kena jaga. Okey, kita jalan. Ni jeruk. Jeruk ni buat saya baru buat. Ni jeruk korang. Ini kan jeruk jambu, ada jeruk asam. Ni kedondong. Kita
kita gantikan roti jala untuk hari ini. Ni kedondong terkejun. Kedai nombor 70 kata. Nak tanya roti jala saya sedap tak? Terbaik terbaik kan? Ya mestilah sedap. Hari ni saya gantikan, hari ni kita cuti atau hari saya gantikan dengan hari ni jeruk pedondong dengan sengkuang. Tapi ada asam boy, ada cili tak pedas. Mana sengkuang? Tu sengkuang sana. Oh, yang warna kuning ni. Kuning tu sengkuang. Oh. Macam penyanyi Kak. Oh, Dewan tanya akak ni macam penyanyi. Nyanyi sikit gitu. Nyanyi lagu apa? Nyanyi kacang ketut ni. Kacang ketut ni. Alah kacang ketut. Lagu tu kan tak nak. Lagu muah lagu Datuk Vida. Boleh. Dia kata ni berapa semangkuk tu? Semangkuk hari ni saya offer selalu kalau saya jual RM7. Hari ni saya sama peniaga, sama Mbak Amal, sama sedekah jual RM5 aja. RM5 tau, murah tau. Kalau hari biasa tu kita kira timbang gram. Tapi hari ni kita jual untuk satu tapur RM5. Fokuslah kat situ biar dia ada tanya ni nenek busu tu dia kata. Nenek busu mana sayang? Bagi pantun satu. Boleh? Tapi pantun ni nanti orang marah tau. Jangan marah boleh? Kita gurau-gurau Kalau marah awak tanggung Okey. Saya bagi pantun tekak haus minum air sejuk. Dahaga tak hilang minum air kelapa. Orang lelaki merajuk sebiji beruk. Orang perempuan bukan apa, kita nak ada je. Tak, ini gurau-gurau bulan puasa. Jangan komen, jangan condemn saya. Jangan komen, jangan condemn kita gurau-gurau. Okey, boleh tak? Jangan marah tau. Nanti kita singgah lagi. Jangan, jangan marah. Kak, kena pantun dah kan. Bang, nanti singgah Le Bazar Cheng. Saya tak pernah pergi kat Cheng dan Bazar Cheng. Saya takut orang Cheng marah. Sebab tu saya tak pernah pergi. Sebab habis sikit. Asal apa? Dengar cemaka kan. Ya. Tapi akak tu kan tak niaga. Akak kan? Akak tu. Saya mana nak cakap. Dekat. Dekat Singapura, nasi ayam penyet. Terima kasih bang. Kedai akak semalam tu nak akak lemak tu. Oh kawan awak Mana semabuk. Ni bukan Rambai Jaya, semabuk. Nanti pergi bazar Rambai Jaya. Dah 2 kali dah Rambai Jaya. Rambai gagal je belum. Tu. Roti john. Dekat mana semabuk? Review bang dekat Semabuk. Hai. Review bang apa yang best. Sini semua best. Kalau tak demam, sihat, duit ada, semua jadi sedap. Dia kalau yang tak sedap tu pasal duit kurang ada, tekak tak sihat, demam, itu yang tak sedap tu, kan? Tahu akak tu. Sini semua ada, semua best. Janji berbelanja lah, makanlah mengikut kehendak nafsu kan. Pasal apa? Bukan selalu bulan puasa je bulan banyak makanan. Kalau martabak selalu yang jumpa bulan puasa lah kan. Betul, gaji dah masuk, STR pun dah masuk kan. Belanjalah sakan. Makanlah, sumbatlah dalam perut banyak-banyak, tak apa.
Lebih-lebih pun kuat badan bulat je esok kan. Apa nak tutup bang? Ha? Apa tutup bang? Kata. Anak nombor 2 Melaka. Apa nak tutup bang? Anak nombor 2 Melaka. Anak nombor 2 Melaka. Jangan itu lain pula. Hai singa berani. Oh, sini masak. Tutup bang sedang oh. Ha? Berani kita nak ke? Ayam. Saya vegetarian. Saya umur 60 dah badan macam ni. Percaya Saya tak makan sotong, udang, ayam. Masalahnya saya tengok orang cemburu lah. Orang boleh makan ni. Bang, tepung pelita ibu kat mana? Kat belakang mana? Kolesterol tinggi. Ya. Ada tak nampak? Okey, kita jalan lagi. Usah takut kolesterol. Ni kuih dangai ah. Ni special, susah nak cari. Banyak-banyak bazar sini aja ada kuih dangai. Wajib. Wajib. Singgah ni. Tahu kuih dangai. Ni dekat Semabuk. Ni Semabuk. Dia jangan minum banyak-banyak nanti mabuk. Itu dia pasal Semabuk. Ni baru nak mula. Lambat sikit. Lambat sikit. Dia tak lambat banyak, sikit je. Ini tepung pelita Paijerah ni. Tepung pelita ibu kat mana? Tak ada, tak tahu je. Kejap lagi habis lah ni kan. Kat mana bang Semabuk? Cowboy, hotel cowboy. Ni apa dia jual? Roti John Cowboy. Ada roti cowboy macam. Belum lagi. Tengah prepare. Jangan takut makan aja banyak-banyak. Sebab bulan depan tu lepas raya tu dah stop dah, tak ada makan-makan lagi kan. Singgah bang. Oh tu. Singgah bang. Ni murah aje kata. Nasi tok deng RM4. Pergi kat Payo Yong Taufu Salma Kebu. Tu depan sana dah lepas. Nasi ganja pisang. Sebulan sekali tak apa, jangan hari-hari. Boleh kena macam-macam penyakit. Tak ada. Orang Malaysia ni mana ada penyakit. Tengok bulat-bulat sihat, gagah perkasa. Bertambah sadu, bukan sakit. Terima kasih bagi bukti. Macam ni lah, special. Ni saya. Ni berapa ringgit ni? RM10 bang. RM10. Nampak. Tu. Ini RM5. Ya ke RM5? RM5 ke RM5 ke berapa harga? RM5. 5 ada 8. Pasir Aglio 5, Oronis 8, kamu dah 8. Cakap. Ya. Hai. Yang ni spaghetti spicy aglio olio. Jadi memang pedas lah. Dalam tak ada apa-apa. Kita letak sayur je. Kecuali yang ni ada beef bolognese ya. Carbonara pun sama. Kita letak veggie saja. RM5 dan RM8. 5 dengan 8. Kalau 8 yang gabung 2, 1 8, 2 15 kira. Kalau bukan bulan puasa ni harga kat mana dia tanya? Semabuk dekat Samudra. Jumaat Sabtu Ahad. Samudra? Samudra. Yang jalan tutup. Dekat Bona Merah tu. Depan Museum Samudra tu, Pasar Samudra atas. Bukan dekat depan, jalan yang tutup tu. Dekat Jongke, roundabout Jongke. Kan tadi nak masuk ke Bandar Hilir kan, yang tutup jalan. Kat situ kita niaga. Itu uptown lah? Sambung dengan uptown. Uptown atas lagi, kita bawah sikit. Betul-betul dekat Medan Selena ikan bakar tu. Kuih side tu kan. Saya selalu live malam-malam. Ada
ada selalu nampak abang. Ya ke? Saya nampak abang lah. Kita ada kat situ. Ya saya. Okey, Baik, terima kasih. Okey bang, terima kasih bang. Sama. Terima kasih. Uptown Samudra. John. John lah. Nampak sedap man. Dia kenal pula makanan bazar ni memang sedap-sedap. Saya tak kenal. Maklumlah saya ni kan sombong sikit. Ayam goreng. Boleh COD ni, ambil nombor telefon dia. Tu lah. Tuan tahu boleh cincat. Dah habis dah. Abang bukan sombong, cuma kurang perasaan. Ya. Tapi saya ngakulah saya sombong sikit. Beli lauk dekat ni. Paka kan? Lalu belakang aja. Saya boleh dekat belakang tu. Belakang. Dia tak pernah, dia bukan depan sangat. Dia daripada belakang tu dekat. Jalan sampai hujung bang. Dah sampai dah. Kat mana Semabuk? Martabak viral. Oh, viral lah martabak tu. Yang tahu, jap. Bang, air tebu. Kau salam Linda. Ana martabak bang, hujung sekali bang. Martabak dia hujung kali tu. Oh, kita nak pergi tempat lain pula, bazar lain. Tak sempat nak jalan hujung kali. Tu. Saya masih Linda. Tak boleh air kat pot. Tambah RM1 dekat. Tinggal ada lagi. Rinci, dia air susu lah. Masih lepas ni gimana? Saya ingat nak pergi beli lauk dekat Taman Cempaka. Bukan Taman Cempaka. Taman Cempaka. Taman Cempaka Rayau sikit kan. Jam Cempaka. Belum jam lagi. Jemput datang bazar Ceng Perdana. Ada pilihan. Bazar Semabuk ni. Ceng Perdana. Esok. Ni satu piece RM2 saja. RM2. Oh. Murah. Satu RM2. Ini lemon. Ha? Ini lemon. Waalaikumsalam. Bang datang Bukit Rambai Jaya saya dah buat 2 kali sana. Kalau nak tahu ada recording Rambai Jaya tu boleh subscribe channel YT saya. Saya semua live ni saya masuk dalam YT. Live TikTok ni saya letak dekat YT. Kat mana Semabuk? Bagi Teluk Emas pula. Teluk Emas baru ada sekali. Pun semua saya letak dekat channel YT saya. Dekat CIMB Bank Ceng ke ni? Bukan. Ni dekat Semabuk. Datang Bacang. Oh, saya jarang datang. Oh, ada tengok mana-mana tahu abang nak repeat. Ya. Nantilah. Oh. Gugurnya bunga cinta. Saya risau sikit kalau pergi satu tempat tu 2 kali kan. Sebab kadang orang bagi saya nasi, ada ayam tu ni kan. Saya tak makan benda tu semua. Nak bagi jiran pula tak ada kan. Jadi itu pasal saya malah nak singgah. Selalu orang bagi saya makanan, kadang saya tolak .
tebu nak. Ini ada laksa Pening. RM7 telur sebiji. Duyung dah hari tu. Duyung dah. Masa ada orang aksiden tu kan. Ada saya letak dekat channel YT saya, orang aksiden kat Sempang tu. Dah pukul 5 tapi suasana dingin saja. Orang baru balik. Ni semabuk. Semabuk perdana. Tengok air balang. Ya. Selemah dah. Mabuk. Yang aksiden tu anak buah kakak. Kan ada aksiden masa tu kat Sempang tu. Saya live kat sana lah. Nak tengok video dia pun ada dekat YouTube saya. Ni semabuk. Asal kau nak marah, dia nak bagi ambil je. Tak apa, ambil je. Kan saya tak makan, jiran pula tak ada. Tak makan jual balik. Saya jiran-jiran tak ada kiri kanan. Asal jiran tak ada? Duduk kenapa? Sebelah kiri kanan homestay. Ha? Homestay duduk mana? Saya kawasan Stenggan Garden Lorong Pandai. Membongak lebih. Ya. Ini yang kena marah ni. Saya tak tipu, saya tak bohong, tipu je. Tipu je lah sunat. Tipu sunat. Bohong jangan. Akakku putih. Aku putih. Gigi dia lawa. Putih, mana pula datang putih tu? Ni dia komen akak. Ni. Oh. Adik-adik Atuk Vida. Promote lah jual saya. Janganlah. Aduh. Meleleh Helio, bang tengok. Bang nak tengok sebelah apa? Akak Jamil. Jeruk dik, medik jeruk. Sengkuang dik. Sengkuang. Cuci perut. Medik. Makan jeruk, cuci perut. Sepit Belanda satu berapa? Sepit Belanda kita jual offer je dik, 22 je ni nampak. 22 linggau bang. Kita nak lelong, nak habiskan stok. Pada 28 kita turun 25, kita turun 22. Ini pun sama. Saya jual 22. Sebenarnya jeruk ni makan dengan nasi ke? Tak ada, makan, dia buka mulut, makan. Oh. Tak payah makan nasi. Ini ada asam boy, kan? Asam boy, asam girl, asam boy. Nampak? Ada cili, ada cili, ada gula limau, macam-macam ada. Terus makan je. Ini kita buat jeruk kering. Kalau jeruk basah saya jual belah sana. Dia ada 2 kategori tau. Ini akak ni dengan Ajah Wan Cik Daud ni sepupu ke? Sepupu? Tak ada, dia kupu-kupu je, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Mana pula pergi Datuk Wan Cik Daud tu? Kau baca berita. Yelah, ada ke lupa? Ada ke? Alah. Ada kan. Diorang ngejek-ngejek saya. Kecur mulut. Itulah. Apa tu? Kecur mulut dah tengok Alia. Itulah yang promote Dia lah. belum lagi. Sedang-dang. Jambi saya pun promote lah. Sudah datang kan. Yang dah biasa beli mesti datang sedikit lagi kan. Air jambi. Air kaya balik mana yuk? Balik. Balik kampung. Dia kata dia ada homestay. Kita mana ada kampung? Kita ni anak yatim kematian. Kenalkan ni saya punya orang kuat. Ni orang kuat ni. Banyak lebih kawan-kawan di kawasan kampung dia. Akak tu macam penyanyi 60-an. 60-an. 70-an. Ada juga ya. Singgah dek, medek, singgah. Rempeyek pun ada ni, rempeyek. 5 kat mana? Semabuk. Ni. Nampak rempeyek ada ikan bilis. Semua ada. Ini kalau ada jerawat makan ni bertambah-tambah ni kan bagusnya. Tak ada, jerawat hilang. Ini yang mana sayang ibu bapa, sayang mak belikan mak jeruk limau jeruk. Jeruk limau ni makan dengan nasi, ulang nasi je cukup. Tak payah apa-apa. Nasi panas, sambal ikan bilis jalan. Dia tunggu lagi. Lagi ada itu warna-warni. Warna-warni tu ada cermat, kepaya, semua ada tu. Macam-macam ada. Dia. Okeylah kak. Saya nak pergi cari lauk dekat Cempaka. Taman Cempaka. Sana pun ada ni ya. Okey. Okay, Selamat. bye. Selamat dek. Okey. Assalamualaikum.
Mungkin Dah minggu lah. ni minggu akhirat tak ada lagi Ha. Ada ke? Awak ada datang sini lagi tak ada? Entah. Kita last saya minum kan? Tempeyek ni RM3.10. 3.10 RM3.10. Ha. 2 Semabuk perdana. 3.10. Satu saya jual RM4, untuk 3 saya jual RM10. Tepi orang kampung, makan kan, makan. Dia ni makan memang menyandau. Roti jala tadi hawau, ini makan menyandau. Memang mengumpul lah makan ni. Sedap, dia tersungkur sekali. Okey dah. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Salam. Lagi ya. Ya. Besar. Biasa orang buat tempeyek kecil-kecil kan, ni besarnya. Ramai? Tak ramai. Ada 2-30 orang je. Bang, saya ingat raya ni bang. Beraya kat Zimbabwe. Oh ya. Zimbabwe ni. Saya tak sempat balik Zimbabwe. Tiket flight habis. Lambat tempah. Singgah bang, kebab ayam daging. Besar. Shawarma bang. Shawarma. Singgah bang. Cuba tu. Kalau nak burger pun ada bang, burger. Okey. Orang balik kampung, tak ada lah balik kampung. Sekarang orang tak ada balik kampung. Cari sop Pak Din. Sop Pak Din ni. Pak Din cuti hari ni tak? Tak nampak. Balik Nasak. Tu. Mana semabuk perdana? Pegan dia kan. Ni raya rumah akak di Umbai. Oh. Akak ada Umbai ni. Oh. Umbai kat mana? Umbai tu kat Perak ke? Order kirim cendol Melaka bang. Boleh. Boleh. Ni. Teko bang. Order lah. Boleh. Umbai Melaka bang. Oh Melaka. Sini. Apa lagi bang? Kirim. Hai Jom. semua. Selamat datang ke rancangan Sajak Ketum. Assalamualaikum. Dah bagi. Thank you for the gift. Ada gift ke? Ada Kalau kita masuk jalan-jalan tak ada gift. Oh. Hai semua, jemput datang ke Bazar Semabuk Perdana Melaka. Jangan lupa cek kita ataupun sama gebu betul-betul depan kedai Ayu Berana dengan kedai lampu purple. Oh, ni Salmah gebu ni. Mana yang gebunya? Saya lah. Oh, awak ah. Oh. Kita. Dia tanya Kak Ngah tak ada apa? Kak Ngah tak ada. Okey dah. Tu. Bang, hati. Ya. Lanjut. Kemain dia punya tarbus dia punya sanggul tinggi kan. Macam-macam ada. Matilah nak. Ini yang menang ni sikit please. Mana semabuk perdana. Depan-depan tak nak cakap senggol tinggi. Oh, boleh. Kita belanja. Ya. Umbai lama tak Melima. Kampung Umbai jalan lama nak ke Melima. Ya.
Oi, bau aroma dia. Macam dia tarik-tarik bulu hidung tu tau. Tengok abang gemuk. Roti John. Laha. Oh, tadi tu kan. RM7 je. RM7 je. Ni mas, dapat ayam daging sardin. Sardin ada. Kat mana Semabuk Perdana? Tambah. Ya. Ini pun ayam tofu ada sini. Yang tofu mana? Yang sana tadi dah lepas. Ini nak review, takut orang nampak bengis-bengis semua, bahaya. Nanti recording ni saya masuk TikTok dengan YouTube ni. Anak nombor 2 Melaka. Anak nombor 2 Melaka. Ada orang nombor Melaka. YouTube pun anak nombor 2 Melaka 271. Boleh kan? Okey. Macam ni influencer kena peramah. Saya bukan influencer. Saya channel membongak aja. Oh, malu eh. Oh. Malu. Sponsor lah. Ya. Di mana Semabuk Perdana? Cara ada, cara. Mana lagi? Sungai Lembing Ya, tu. Pulau Panggang bang, Pulau Panggang. Melaka punya. Mana lagi Melaka lah. Oh. Dia. Panggang Pulut, Panggang Pulut. Pulut Panggang. Ke Pulau Panggang tu. Sedap Pulau Cara Panggang. bang, cara bang. Kita masak live bang. Nak rasa satu pun boleh bang. Tak ada masalah bang. Semabuk Perdana. Cara bakar ayam daging ada. Abang, ayam pakcik tadi saya kenal. Awak kenal eh? Oh, awak kenal? Oh, iyalah. Saya tak kenal. Kenal risau eh. Datanglah sini beli makanannya. Pak, cara belau. Panggang ada. Saya nak enlive dah ni eh. Mana lagi? Semabuk Perdana lah. Macam tu. Bahaya kan. Ni semua bahaya. Tak teriman itu sate 80 sen, sate penjara. Kan? Korang makan tak kopok leko? Ni toke kopok. Ni datang. Semabuk Perdana. Turun harga sate bulan puasa. Tak, dia memang harga dia 80 sen sate tu kan. Sate dia 80 sen. Tu, itu ayah. Ayah sedang masak. Nanti recording ni saya letak dekat YouTube. Anak nombor 2 Melaka 271. Ini live TikTok. Tahu. Okey, terima kasih. Ayam madu ada ke bang? Ada. Ayam madu 3. Kat pasar besar pun dah RM1. Ya ke? Dekat Rambai Jaya. Kat mana? Dekat ni Rambai Jaya ada 70 sen. Ni dekat Semabuk Perdana. Pakcik tu niaga guna van kat hospital hari biasa. Oh, dia guna van lah. Nanti saya suruh dia guna lori lah Okey. Nanti kita sambung dekat ni Taman Cempaka Okey, bye bye. Assalamualaikum. Selamat puas buka semua.